Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa hari ni? Adik saudara aku si Hafan tu kena rasuk lepas balik daripada taman. Ya Allah. Hei. Korang ingat tak dekat video lepas yang aku pernah pergi taman pukul 7 malam dengan adik saudara aku si Hafan tu dengan adik aku si Cika? Kalau Hafan nampak benda pelik-pelik, Hafan jangan tegur. Hafan jerit je. Faham? Hafan tunggu Iman datang. Okay. Okay? Let's go. Kita akan cari Pika. Ayolah, baca bismillah. Kat mana ni? Hafan! Pika! 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 Apa Pika? Hafan! Pika! Hafan! Dekat video tu ada part 1 dan part 2. Part 1 yang mana adik saudara aku si Hafan tu hilang, dan part kedua pula adik aku pula yang hilang. Dan akhir sekali kita jumpa dua-dua macam tu. So hari ni, selepas beberapa hari lepas kita balik daripada taman tu, Hafan menunjukkan benda-benda pelik macam tu. Dia jadi pelik macam tu. Dia jadi pelik. Korang tahu tak, Hafan sekarang ni macam kena rasuk. Dia banyak luka-luka kat muka dia. Aku tak tahulah kenapa. Lepas dia balik daripada taman tu, terus dia jadi macam tu. Korang ingat tak Hafan hilang sekali lagi tu? So bila dia balik rumah aku lepas beberapa hari, dia macam kena rasuk. Dia macam ada penyakit baru macam tu. So sekarang ni kita nak pergi tengok keadaan Hafan. Sekarang ni Hafan ada je dekat rumah aku. Hafan ada dekat bawah kan? Hafan ada dekat bilik bawah. So sekarang ni aku dan adik aku si Pika akan pergi tengok keadaan Hafan. Dan korang sekali lah kita pergi tengok Hafan sama-sama. Dan kita berharap Hafan cepat sembuh lah daripada penyakit yang dia dapat yang baru ni. Aku tak tahulah sebab taman tu ke apa, tapi teruk jugalah. Tapi tak apalah, jom kita pergi tengok sama-sama. Let's go. So guys, sekarang ni kita ada dekat dalam bilik aku. So sekarang ni kita nak pergi tengok Hafan dekat bilik bawah. Korang abaikan aku pakai baju ni sebab baju aku dah tak ada. Aku tak basuh lagi baju aku. So aku pakailah baju ni macam tu. So jom kita pergi tengok Hafan, keadaan Hafan. Hafan ada dekat bilik bawah tau. So ke dekat bilik ni Pika? Ada kan kat bawah. Jom. Hafan. Korang tahu tak, muka Hafan memang teruk gila. Sebab bila aku tengok muka Hafan, aku rasa macam bukan Hafan macam tu. Korang kalau korang tak percaya, korang pergi tengok. Jom kita pergi tengok sama-sama. Hafan. Mana Hafan ni? Dekat bilik mana? Hafan, bilik ni ke Pika? Bilik ni. Aku ingat apa tadi kucing apa ni? Bilik ni. Hafan. Hafan okey tak Hafan? Kau tengok tangan dia. Kau nampak tak? Tengok ni. Kau tengok muka dia pula. Muka dia lagi. Ya Allah. Hei. Weh, korang tengok tak muka Hafan macam mana? Mata dia putih weh. Lagi Pika. Weh, yang tadi tu aku bukan Hafan. Hafan, Pika. Lagi masuk Pika. Masuk. Pika, kau pergi nyuruk. Aku nak nyuruk dalam lemari. Kau pergi nyuruk kat lain. Okay, sekarang ni ketuk pintu. Aku nyuruk dalam lemari.
Pika? 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 Mana Pika weh? Ke dekat dalam bilik lagi? Pika? Afan. Sakit. Afan. Afan, janganlah. Janganlah kejap. Afan? 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 Kat bilik ni ke weh? Tak ada. Jom kita lari. Kita pergi masuk bilik aku dulu. Aku nak masuk dalam bilik, aku nak kunci pintu. Weh. Kejut aku. Rupanya Pika dekat dalam bilik aku dah weh. Pika, pegang kamera Pika. Kau pergi mana tadi Pika? Aku cari tak jumpa tadi. Aku dah kunci pintu kan? Okay. Weh, aku tak tahulah tu Afan ke apa, tapi korang tengok sendiri kan, muka dia penuh dengan luka-luka berulat, dekat tangan pun, dekat mata dia putih. Aku tak rasa tu adik saudara aku si Afan tu. Aku rasa kita bawa balik orang lain daripada taman tu. So sekarang ni aku rasa kita kena pergi dekat taman tu balik dan kita kena hantar Afan balik kat sana, ataupun kita tertukar Afan ke, takut Afan yang adik saudara aku yang sebenar tu kita tertinggal dekat taman tu, yang kita bawa balik bukan Afan macam tu, ataupun Afan terkena sumpahan daripada taman tu ke apa. Tapi yang pasti aku tahu kita kena pergi balik dekat taman tu dan kita kena buat apa yang patut macam tu. Mungkin aku kena bawa ustaz ke apa. So, mungkin aku akan pergi nanti macam tu. Sebab hari ni memang tak sempat. Sebab sekarang ni dah memang malam sangat-sangat. Dah pukul 12 dah. So, kalau korang nak aku pergi taman tu balik untuk ubat Afan, korang komen nak kat bawah Afan ada lagi. So, kalau korang suka video ni, aku nak minta korang tolong like dan subscribe channel Seram Kita, okay? Bye-bye.